Kita semua rasa kita tahu apa maksud literasi. Boleh baca, boleh tulis, cukuplah tu kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, konsep literasi ni sebenarnya jauh lebih dalam daripada tu. Hari ni, kita akan kupas nadi sebenar kepada semua jenis pembelajaran, iaitu asas literasi bahasa. Jadi, jom kita mulakan dengan satu soalan mudah. Adakah anda betul-betul seorang yang literate? Soalan ni bukan nak uji sesiapa, tapi nak ajak kita semua fikir semula. Apa sebenarnya makna literasi dalam hidup kita seharian? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, untuk perkongsian kali ni, ada 4 perkara utama yang kita akan sentuh. Mula-mula kita akan tengok definisi literasi yang lebih luas. Lepas tu kita akan kenal pasti 2 tonggak utamanya. Seterusnya kita akan faham kenapa ia sangat-sangat penting. Dan akhir sekali, kita akan lihat prinsip-prinsip untuk membina literasi yang mantap. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Kita akan mulakan dengan betul-betul faham apa itu konsep asas literasi yang percayalah, ia lebih kompleks dan menarik daripada yang kita sangka. Jadi, apa sebenarnya literasi bahasa ni? Lupakan sekejap tentang setakat boleh mengeja atau membaca ayat. Fikirkan tentang keupayaan untuk memahami, mentafsir dan juga menghasilkan teks. Maksudnya, ia bukan lagi kemahiran mekanikal semata-mata, tapi ia adalah tentang pemikiran kritis. Macam mana kita proses maklumat dan sampaikan balik idea kita dengan cara yang berkesan. Cuba bayangkan literasi ni macam satu kunci utama atau master key. Kenapa ia jadi asas pendidikan? Sebab kunci inilah yang membuka semua pintu ilmu yang lain. Bila ada kunci ni, barulah murid boleh bina pengetahuan, asah cara berfikir dan kawal emosi dan yang paling penting, boleh berkomunikasi dengan hebat. Tak kiralah secara lisan ataupun bertulis. Sekarang, jom kita beralih pula untuk tengok 2 komponen utama atau boleh kita katakan 2 tiang seri yang menyokong seluruh bangunan literasi ni. Dan kedua-duanya ni saling berkait rapat. Dekat sini kita boleh nampak beza dan hubung kait antara keduanya. Sebelah kiri, literasi membaca. Ini adalah proses kita terima dan proses maklumat. Input, daripada kenal huruf sampailah kita boleh nilai dan guna apa yang kita baca. Sebelah kanan pula, literasi menulis. Ini pula proses kita hasilkan maklumat. Output, kita susun idea kita jadi satu teks yang jelas dan ada makna. Satu menyerap, satu lagi meluahkan. Yang menariknya tentang membaca ni, ia ada peringkat-peringkat dia. Macam naik tangga. Mula-mula kefahaman literal, kita faham apa yang tertulis depan mata. Lepas tu kita naik ke peringkat inference, kita mula baca antara baris, faham maksud yang tersirat. Dan puncak sekali ialah kefahaman kritis, di mana kita dah mampu nak nilai teks tu setuju atau tak dan buat keputusan berdasarkan apa yang kita faham. Menulis pun macam tu juga, bukan sekadar susun perkataan jadi ayat. Penulisan yang mantap perlukan penguasaan teknikal macam ejaan dan tanda baca, kemahiran untuk bina ayat dan perenggan yang sedap dibaca, dan yang paling penting, kebolehan untuk sampaikan idea dengan jelas dan ada kesinambungan dari awal sampai habis. Okey, kita dah faham apa itu literasi dan komponen-komponennya. Sekarang, mungkin ada yang tertanya-tanya, so what? Kenapa benda ni mustahak sangat? Jom kita tengok impaknya pada semua orang, dari murid sampailah ke masyarakat. Bagi murid, kesannya sangatlah direct. Literasi yang baik ini umpama lesen untuk berjaya dalam semua subjek. Bila mereka boleh baca dan faham dengan baik, subjek macam sains, sejarah, malah matematik pun jadi lebih mudah. Bila dah faham, keyakinan diri pun automatik meningkat. Untuk para guru pula, faham tahap literasi setiap murid itu sangat kritikal. Ia macam bagi cikgu satu peta untuk merancang pengajaran yang betul-betul kena dengan keperluan pelajar. Cikgu juga boleh kesan lebih awal siapa yang perlukan bantuan tambahan. Jadi, tak adalah sesiapa yang akan tercicir. Dan kesannya tak berhenti di pintu sekolah. Bila kita lihat gambaran yang lebih besar, masyarakat yang literat adalah masyarakat yang berilmu. Mereka lebih kritis bila berfikir dan mampu buat keputusan yang lebih matang. Secara tak langsung, ini akan membantu kurangkan jurang pendidikan dan membina sebuah negara yang lebih maju. Jadi, persoalannya, macam mana kita nak pupuk literasi yang kukuh ni? Nah, di bahagian terakhir ni, kita akan bentangkan beberapa prinsip asas yang boleh jadi panduan dalam usaha murni ni. Dan ini dia, 5 prinsip asasnya. Pertama, ia mesti berperingkat. Kita tak boleh terus paksa orang berlari sebelum dia pandai berjalan kan?
Kedua, ia mestilah bermakna dan kontekstual, maksudnya ada kaitan dengan dunia sebenar murid. Dan yang paling mustahak, ia perlu berterusan dan juga inklusif. Sebab literasi ni satu perjalanan, bukan destinasi. Dan ia adalah hak untuk semua orang, tak kira apa pun kebolehan mereka. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan semua asas yang kita dah bincang tadi, macam mana pula kita nak lihat literasi dalam dunia hari ini? Dunia yang penuh dengan media sosial, maklumat segera dan kecerdasan buatan atau AI. Adakah takrifan literasi itu sendiri sedang dan perlu berubah? Fikir-fikirkan.